Itulah konsep kita ialah berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Ada yang pecah kedua, berbahagia di dunia, tidak berbahagia di akhirat. Ada yang passion dunia dia berbahagia, akhirat tidak berbahagia. Maka pecah empat. Maka akhir sekali dunia pun tak berbahagia, akhirat pun tak berbahagia. Kita ambil dunia pun berbahagia, akhirat pun berbahagia. Pasal Islam tadi tidak berpisah. Sebabnya Nabi itu, nanti apabila bergegar dunia nak kiamat, di tanganmu ada sebiji buah tamar, benih tamar. Tak kiamat kata nak buat apa? Pasal nanam itu ibadat. Dunia nak jumpa, nak beri kiamat lah. Ada sebiji benih tamar, tanam. Pasal apa tanam? Besok kiamat lah, nak mati dah. Menanam buah tamar itu kan ibadat. Yang orang tahu apa nak faham tu, faham dulu tapi tak faham. Begitulah tuan-tuan. Kita cari hasanah dunia, hasanah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, dunia kami hendak juga kebajikan itu. Kebajikan itu bukan kebajikan yang bawa kepada mudarat, bermanfaat. Konsep Islam mencari harta, carilah sebanyak mana pun cari. Ada undang-undang zakat bayar, ada undang-undang sembahyang jangan lupa, ada undang-undang orang yang miskin jangan tinggalkan. Akhirat pun dicari, dunia pun dicari. Tapi jangan sampai mencari harta itu ibadat tergadai. Itu yang tak mahu tu. Naklah difikirkan ialah, yang difikir ialah bekal yang nak bawa di akhirat besok. Ramai orang fikir kita, kalau saya tak cek duit banyak, besok kalau mati saya, anak-anak siapa nak bagi makan? Isteri saya macam mana nak makan, nak minum, nak sekolah budak-budak. Dan kalau tidak difikirkannya, kalau aku mati apa aku nak bawa di akhirat besok? Bekal dunia pun tinggal, ke akhirat pun dibawa. Kan banyak orang soal susah, besok pencen tak ada, apa tak ada. Baik, dia bimbang. Maka carilah wang samalam. Bayang tak payah, apa tak payah. Itu kadang-kadang waktu senja petang, ramai orang pasar malam. Suka sangat orang pasar malam ni, orang Melayu ni pelik. Orang ni azan nampak hari 4 malam pun tak duli. Yang orang yang tak menaga tak pergi waktu maghrib, waktu orang sibuk membeli-beli tu, maghrib pun dah azan. Bersisih pula dengan kambing balik, kebor balik, lembu balik. Mana kebor? Semain maghrib. Itu tak duduk pasal malu company itu. Itu yang fikir. Sebagainya kita sebut tadi, alih pada kedua tadi, dunia akhirat tak berpisah. Pasal disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadat. Apa saja yang kita buat menjadi ibadat. Hidup, jalan, makan angin, kerja, nyangkul, membasuh kain, masakkan nasi, semua jadi ibadat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Pendapat nak bekerja itu dunia, upah pun bekerja itu akhirat. Subuh-subuh dah keluar rumah dah mencari rezeki. Upah cari rezeki itu kan wajib, yang halal wajib dicari. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari halal itu wajib pada orang Islam lelaki dan wanita. Maka suami keluar rumah upahnya beribadat. Hanya mesti yang pertama jangan lupa salat, sembahyang jangan tinggal. Kalau dipecahkan yang kita tadi, ada orang sebut akhirat saja, bermakna dia sudah silap. Ada orang dunia sudah silap. Dunia tak mau, akhirat tak mau, itu gila babi namanya. Babi gila pun tak buat begitu. Begitu. Sekian. Terima kasih Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus. Saudara-saudara, dengan apa yang disebut oleh Datuk Ismail Kamus tadi tentang tuntutan supaya berjaya di dunia, berjaya di akhirat, pertarungan di antara nafsu dengan iman, berkaitan langsung di antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Apa yang kita buat di dunia ini, sekecil mana pun kesannya terpancar di akhirat.
Kalau kita buat kebaikan saudara-saudara sehingga sebesar zarah. Zarah ni artinya atom, kecil, tak nampak, pakai mikroskop nak tengok tu. Itu pun yang kita lakukan kebaikan yang kecil itu, kesannya ialah di akhirat. Kalau kita lakukan tuan-tuan maksiat sekecil-kecil mana pun, kesannya walaupun manusia tak tahu, isteri tak tahu yang suami buat maksiat itu, tetapi kesannya terpancar di akhirat nanti. Saudara dan saudari yang dimuliakan sekalian, pusingan yang kedua ni praktikal. Macam ini yang pusingan yang pertama tadi konsep, pusingan yang kedua, yang ketiga biasanya praktikal. Saya nak pergi kepada Ustaz Roslan Muhammad Bali. Saya nak pergi kepada keluarga. Ustaz, saya nak pergi kepada ketua keluarga dulu. Ni semua ni barisan ni tuan-tuan, kemari ni kebanyakannya ketua keluarga ni. Orang laki-laki yang namanya suami, yang namanya bapa adalah ketua keluarga. Boleh tak Ustaz bayangkan kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini, ketua keluarga yang macam mana agaknya, yang boleh menggambarkan kehidupannya, memimpin keluarganya, terbayang dalam dirinya, pada mukanya, pada wajahnya, pada perbuatannya, pada perkataannya, pada hatinya, yang menggambarkan dia ketua keluarga, yang membawa ahli keluarganya termasuk dirinya sendiri berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira daripada awal kita berbicara sampailah kepada akhir kalimah yang disebutkan oleh Datuk Ismail Qamus tadi, iaitu akhir kalimahnya babi gila. Saya kira banyak benda yang kita dapat kutip, kita pungut sebagai bahan ilmu kepada kita, supaya ada titik-titik perubahan yang perlu kita lakukan segera, supaya dengan titik perubahan segera itulah akhirnya tuan-tuan sekalian, kita menjadi insan yang kembali bernilai, berharga insya-Allah. Terutama bila Datuk sebutkan tadi tentang soal keluarga. Memanglah soal keluarga dan kepimpinan rumah tangga ni tuan-tuan adalah cabang ibadah yang besar dalam hidup beragama. Adalah cabang ibadah yang cukup berat untuk kita pikul bersama. Masakan tidak, sehingga Allah sebut dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah, sampai akhirnya. Allah catatkan dalam hal bersabit dengan soal kehidupan ini, dalam hal bersabit dengan makan, minum, cari harta, macam-macam kita bincangkan tadi, elemen rumah tangga ini Allah kaitkan dengan soal alam neraka. Tak kena neraka yang tempat diaminya, tapi kalau kena, syurgalah tempat didiaminya, iaitu persoalan kepimpinan rumah tangga, kepimpinan keluarga. Maka saya terasa Datuk sebutkan di depan semua ini, Datuk tak pusing ke atas pentas yang sama. Maka saya tolong pusingkan, sebab saya pun dalam kapasiti suami kepada isteri dan bapa kepada anak-anak. Artinya amanah tuan-tuan besar, amanah-amanah yang berkait dengan soal kita dengan Allah, amanah kita dengan Tuhan. Sebab itulah perkahwinan saya sebut awal-awal kepada tuan-tuan sekalian, bukan semata-mata untuk melahirkan zuriat keturunan. Bukan itu semata-mata, tapi persoalan lebih jauhnya ialah bagaimana nak didik, nak bangun, nak bina, nak mantapkan rumah tangga, anak-anak, bahkan orang yang dekat hampir dengan sang suami, itu sang isteri ataupun si isteri. Bagaimana ajak kita nak bimbing supaya berada dalam lingkungan-lingkungan
yang menjadikan kita beroleh keredaan Allah Subhanahu wa taala.